Yo. Tapi, Ma. Tapi sayang. Boleh betul-betul sikit tak? Sebenarnya, Ma. Mama tahulah norma kahwin belakang anak Mama sendiri ni. Tahu. Sebab ada perkahwinan tu daripada Mama sendiri. Ha? Serius sama? OMG, Ma. Why you do like that? Ma, kenapa Mama buat macam tu? Patutlah si Puan Emma tu meroyan macam tongkang pecah dekat belakang tu apa semua. Lah. Mama pun tak nak cakap macam mana lagi. Tak apa ya. Mama rasa bersalah sangat-sangat. Kereta dah sampai dah. Apa tu? Mama kena balik dulu ya. Nanti kerja kita lain kali je ya. Mama nak kena balik sekarang juga. Mama, cerita tak habis lagi. Mama lukislah. Kau ni dah kenapa?